Dari Ipoh, kami menuju ke rumah makan Koma. Orang kata kalau dah sampai sini, memang rugi kalau tak perkena masakan kampung Lema. Tada! Lepas dah kenyang, kami singgah ke kampung warisan budaya Karai. Sebenarnya warisan ni masih relevan. Kita tak boleh cakap sebabnya kayu dah mahal, kita tak boleh dah buat rumah Melayu. So kita mempromosikan dengan kita mempunyai 11 rumah warisan dengan penggunaan teknologi dan bahan-bahan yang ada di pasaran sekarang. Di sini, kami dapat lihat sendiri seni bina, kraft tangan, alat muzik tradisional dan pelbagai bentuk warisan serta sejarah dari beberapa buah negeri. Bukan itu saja. Kami juga berpeluang lihat sendiri proses pembuatan keris Encik Abdul Mazin yang terletak di Kampung Padang Cangkat, Bukit Candan. Yang ini nama ulu. Dia ada nama ulu. Kalau di Menanjung Perak ni, dia mengikut bugis ada 5 jenis. Ayam teling, ayam sejuk, pinggang kongga, tapak kuda. Itu dia punya jenis ulu. Dan bentuk buah jerin yang bulat. Wow, halusnya seni buatan. Kagum kami dibuatnya. Sebelum pulang, wajib perkena laksa pokok limau yang cukup terkenal di Kuala Kangsar. Memang ngam. Dalam satu hari je, pelbagai pengalaman kami rasai. Dari makanan, warisan, hinggalah seni tradisi, semuanya ada di Kuala Kangsar. Atta Koma, mau nyongkek ke Kuala Kangsar.